Hari ni, UMNO. Hari ni dia buat perhimpunan, dia panggil Madinah. Kan? Lepas tu serap LOD bila nak hantar LOD dekat aku. Aku nak kena pakai whiteboard, bengkel pula nak bercerita tengok yang ada doktor. Kan? Lepas tu Wajahid, TPM. Nak mempertahankan kenapa? Terutamanya hari ni tabung haji. Aku nak cerita UJSB ni. 9.7 bilion kau pergi jual dekat siapa-siapa bodoh. Tak ada orang pun nak beli, kau tahu. Yang beli UJSB. Urus harta jemaah. Bawah Kementerian Keuangan. Bukan bawah Lee Hwa Eng. Bodoh punya UMNO. Dia beli berapa? 9 bilion. Ini 27 ni campur interest. Siapa bayar? China, India, Sing, Sabah, Sarawak, Melayu bodoh UMNO. Melayu bodoh PAS. Kalau Melayu bodoh UMNO dengan PAS saja bayar tak apalah. Tiba-tiba hari ni panggil buat program nak mensucikan UMNO. UMNO tu dah rosak. UMNO perompak, penyangak, penyakau. Panggil pula mana punya ketua audit. Zaman kau punya ketua audit takkanlah dia nak tulis tak elok. Dah tahu zaman kau merompak.